Alright gang, kepada korang yang tengah cari road elektrik ataupun road bangla, nak main sotong, nak main bottom, dekat sini guys aku dah kumpulkan dalam lebih kurang 7 ke 8 batang road elektrik second hand. Dekat sini semua ni condition dia semua cantik guys. Jadi sebelum aku tunjuk barang ni dekat korang, kita boleh post satu Malaysia. Kalau korang nak datang kedai, alamat aku dah tulis dekat atas tu, Orchid Tackle Kelang Selangor. Jadi yang pertama guys, ini yang masih ada lagi kat sini ni, kita ada Alpha Tackle Deep Cruiser. Yang ini kalau korang nak pakai batu lebih kurang 1,5 kilo ke 2 kilo memang sesuai guys. Korang boleh tengok action dia. Buat tu. Ni kalau korang nak tengok lebih detail, terus DM saja. First ni harga dia 1340, harga boleh nego. Yang kedua kita ada yang ini Goku Evolution. Ni nama dia guys. Goku Evolution. Harga dia 1,100. 1,100 saja. Ni lembut depan guys. Depan dia lembut, buat tu. Depan lembut. Kalau ni pakai batu lebih kurang bawah sekilo lah. Bawah sekilo sesuai. Untuk mesin-mesin saiz 200, 300 Daiwa, ngam. Condition, kalau korang nak tengok lebih detail, DM terus. Lepas tu sebelah dia, kita ada ni Fish and Friends. Fish and Friends, harga dia 900. 900. Yang ini, action dia pun korang boleh tengok depan. Ni pun lembut guys. Ni pun batu bawah sekilo, sesuai. Ni condition korang boleh tengok, memang lawa guys. Aku buat video cepat je hari ni sebab jorannya banyak. So kalau nak tengok detail lagi boleh DM lah. Ini harga dia 900. Yang ini harga dia 1,100. Tu 1,100 yang Goku Evolution. Sebelah dia kita ada pen. Yang ini untuk yang pakai multiplier, pen international, korang boleh ambil rod ni. Ni condition memang cantik. Untuk bottom, heavy bottom. Ini made in USA guys, original. Condition cantik. Yang ini harga dia 900 guys. 900 harga pula guys, korang jangan risau sebab harga semua boleh diskaun lagi. Lepas tu sebelah dia, kalau yang main sotong pakai elektrik tu, korang boleh ambil yang ni. Yang ini Daiwa guys. Daiwa. Ni model dia. Ni guys, ni model dia, Leading XA55. Ini untuk sotong guys. Yang mana main sotong tu, ni sesuai. Sebelah dia ni guys, kita ada rod. Ni brand Deep Odyssey guys. Deep Odyssey, harga dia 780. Ini Dinosaur. Deep Odyssey 180. Yang ini kalau korang pakai batu 1,5 kilo boleh pakai guys. Batu 1,5 kilo boleh pakai. Ini condition memang cantik. Siapa cepat dapat, barang ada satu unit saja. Lepas tu sebelah dia ni, ni pun lawa juga, korang boleh tengok. Ini pun lebih kurang batu bawah 1,5 kilo lah. Ni U-Pro guys, U-Pro Crystalite. Ni U-Pro Crystalite Gen 2. Condition cantik guys, condition cantik. Yang ini harga dia, ni guys harga dia 720 saja. Kalau korang nak murah-murah ni ada lagi murah guys. Ni custom rod guys, custom rod. Yang ini harga dia 450. 450 harga boleh nego. Ni bottom lah, yang mana pakai multiplier tu, ni sesuai. Last sekali, ni warna kuning ni. Ni baru je masuk kedai kita orang. Condition cantik guys. Shino Master Power. Yang ni panjang Yang ni panjang 12 kaki, 3 piece. Line dia 50 hingga 80 lb. Drag dia maksimum kat sini 15 kg. Yang ini harga dia, ni guys harga dia 330 saja, harga boleh nego. Warna kuning memang cantik. Jadi kalau korang berminat dengan salah satu rod yang aku dah tunjuk dekat sini, korang boleh DM kita ataupun terus datang kedai kita, alamat dekat atas tu. So macam biasa, berminat korang DM je. Dan kami juga menerima trade in wrist dan rod. Sekian, terima kasih.